Apa-apaan Bu, anak saya kan normal, tidak berkebutuhan khusus. Kenapa disamakan dengan berkebutuhan khusus? Pokoknya intinya di sini, anak saya dipisahkan dengan anak autis. Salam sejahtera dan selamat datang ke kursus KPK 3012 Pendidikan Inklusif. Bayangkan sebuah bilik darjah di mana setiap kanak-kanak tanpa mengira perbezaan keupayaan mereka belajar bersama-sama di bawah satu bumbung yang sama. Adakah perkara ini satu impian atau satu realiti dalam sistem pendidikan kita hari ini? Kita akan membongkar secara mendalam mengenai definisi dan latar belakang pendidikan inklusif. Mari kita bersama-sama melihat definisinya terlebih dahulu. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, pendidikan inklusif bermaksud sebuah program pendidikan yang disediakan bagi murid berkeperluan khas atau MBPK untuk belajar bersama-sama murid tipikal di dalam kelas arus perdana. Secara global, UNESCO menekankan bahawa inklusif adalah satu proses bertindak balas terhadap pelbagai keperluan semua pelajar. Ia bukan sekadar meletakkan mereka di dalam kelas tetapi memastikan penyertaan penuh dan meruntuhkan segala sekatan pembelajaran. Bagaimana pula dengan latar belakangnya? Dari segi sejarah, pendidikan untuk golongan berkeperluan khas ini bermula dengan model pengasingan melalui sekolah-sekolah khas. Namun dunia mula sedar bahawa pengasing ini mewujudkan jurang sosial. Oleh itu, evolusi pendidikan mula beralih kepada integrasi dan akhirnya melonjak ke arah inklusif penuh, hasil dari kesedaran hak asasi manusia sejagat yang menyatakan setiap anak mempunyai hak mutlak untuk menerima pendidikan berkualiti. Sebab itulah latar belakang program ini amat penting di Malaysia. Falsafah ini dilaksanakan bagi memastikan equity, murid berkeperluan khas diberikan sokongan yang diperlukan seperti guru pendamping dan modifikasi kurikulum, supaya mereka tidak sekadar wujud di dalam kelas, malah mampu berkembang maju. Kesimpulannya, pendidikan inklusif bukan sekadar polisi, ia adalah satu refleksi masyarakat yang adil dan penyayang. Dalam video seterusnya, kita akan melihat akta perundangan yang menyokong dasar ini. Teruskan belajar dan jumpa lagi. Selamat datang kembali. Selepas memahami definisi pendidikan inklusif, persoalan penting muncul. Apakah sandaran undang-undang yang mewajibkan pelaksanaan ini? Hari ini kita akan menerokai kerangka perundangan antarabangsa. Dunia tidak bergerak sendirian. Terdapat dokumen-dokumen mandatori yang menjadi kompas kepada semua negara, termasuk Malaysia, untuk memastikan tiada kanak-kanak yang terpinggir. Segalanya bermula dengan pengisytiharaan Sejagat Hak Asasi Manusia 1948 Perkara 26 menegaskan bahawa setiap orang berhak kepada pendidikan. Ini adalah asas pertama yang mengiktiraf pendidikan sebagai hak, bukan keistimewaan. Kemudian pada 1989, Konvensyen Hak Kanak-Kanak atau CRC mengukuhkan lagi perkara ini. Ia secara khusus menyebut keperluan kanak-kanak berkeperluan khas untuk mendapat akses kepada pendidikan yang menyokong maruah dan autonomi mereka. Satu mercutanda penting ialah Persidangan Dunia Jomtien 1990 yang melancarkan gerakan pendidikan untuk semua. Di sini komuniti antarabangsa berikrar bahawa keperluan pembelajaran asas bagi golongan kurang upaya memerlukan perhatian khusus. Paling kritikal adalah pernyataan Salamanca 1994 di Sepanyol. Inilah dokumen yang paling kuat mempromosikan sekolah inklusif. Ia menyatakan bahawa sekolah aliran perdana adalah cara paling berkesan untuk memerang diskriminasi. Kesemua akta dan dasar antarabangsa ini memberikan tekanan positif kepada negara-negara di dunia untuk mengubal undang-undang domestik yang lebih inklusif. Tanpa sokongan perundangan ini, pendidikan inklusif mungkin hanya sekadar konsep tanpa taring. Dalam segmen seterusnya, kita akan lihat bagaimana Malaysia menterjemahkan dasar antarabangsa ini ke dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Hai semua. Selepas kita melihat dasar antarabangsa, mari kita selami bagaimana acuan tempatan kita menterjemahkannya. Hari ini kita fokus pada dokumen paling penting negara, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai PPM 2013 hingga 2025. Di bawah PPM, maklumat KPM adalah jelas, iaitu memberikan akses dan ekuiti dalam pendidikan kepada semua kanak-kanak.
Bermakna, murid berkeperluan khas atau MBPK berhak mendapat kualiti pendidikan yang sama seperti murid-murid lain. Tahukah anda, PPM menetapkan sasaran yang sangat ambisius. Melalui transformasi berperingkat dalam 3 gelombang, Kementerian menyasarkan sebanyak 75% murid berkeperluan khas berupaya diinklusifkan ke dalam kelas arus perdana menjelang tahun 2025. Langkah ini bukan sekadar lambang peratusan, tetapi usaha berterusan untuk memindahkan MBPK daripada model pengasingan kepada model pembelajaran bersama yang inklusif sepenuhnya. Bagi menjayakan misi ini, PPM menekankan 2 inisiatif utama. Pertama, memperkasakan kompetisi guru melalui latihan khusus. Guru arus perdana kini dilatih untuk mengendalikan kepelbagaian murid dengan sokongan guru pendidikan khas sebagai guru pendamping. Kedua, menaik taraf infrastruktur sekolah. Ini termasuk menyediakan kemudahan fizikal yang mesra OKU serta bilik resos yang lengkap dengan peralatan sokongan mengikut kategori ketidakupayaan murid. Secara rumusannya, PPM 2013 hingga 2025 bukan sekadar dokumen perancangan, tetapi komitmen tinggi negara bagi memastikan equity pendidikan di Malaysia mencapai standard global. Ia meruntuhkan tembok pemisah antara murid tipikal dan murid berkeperluan khas. Fahami PPM dan kita akan faham hala tuju masa depan pendidikan kita. Dalam video seterusnya, kita akan melihat pula bagaimana kerangka milenium BIWAKO memainkan peranannya. Jumpa lagi dan selamat belajar. Salam sejahtera rakan-rakan pelajar. Selepas kita melihat pelan pendidikan peringkat kebangsaan, mari kita luaskan perspektif kita ke peringkat serantau Asia Pasifik. Hari ini kita akan membincangkan BIWAKO Millennium Framework. Kerangka kerja ini digubal di BIWAKO Jepun di bawah anjuran UNESCAP. Matlamat utamanya amat murni, iaitu membina sebuah masyarakat yang inklusif, bebas daripada sebarang halangan fizikal atau sikap dan berteraskan hak asasi manusia. Walaupun dokumen ini merangkumi 7 kawasan keutamaan untuk golongan kurang upaya, fokus utama kita dalam kursus ini adalah pada sektor pendidikan dan latihan. Kerangka BIWAKO mendesak agar semua kanak-kanak kurang upaya mendapat akses penuh kepada sistem pendidikan utama. Ia bukan sekadar menyediakan tempat duduk di dalam kelas, tetapi kerangka ini menekankan penyediaan sokongan pembelajaran yang inklusif, adaptasi kurikulum serta penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam persekitaran sekolah. Apakah impaknya kepada negara kita? Sebagai negara anggota, Malaysia menterjemah deklarasi serantau ini melalui penggubalan dasar tempatan, pengesahan Akta Orang Kurang Upaya 2008 serta penyediaan persekitaran sekolah bebas halangan atau barrier free. Kerangka BIWAKO ini juga mendorong kerjasama pelbagai sektor antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, serta pertubuhan bukan kerajaan untuk menyokong transisi MBPK. Secara keseluruhannya, BIWAKO Millennium Framework memberikan kita landasan serantau yang kukuh untuk memperjuangkan hak asasi murid berkeperluan khas. Ia membuktikan inklusif bukan lagi sekadar pilihan tetapi satu obligasi antarabangsa. Dalam video akan datang, kita akan melihat rujukan global paling berpengaruh iaitu Salamanca Statement. Teruskan fokus dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat datang. Tahukah anda bahawa landscape pendidikan khas dunia kita ataupun pendidikan inklusif telah berubah secara drastik pada tahun 1994. Semuanya bermula dengan satu dokumen penting yang diiktiraf secara global, iaitu Penyata Salamanca ataupun dikenali sebagai Salamanca Statement. Pada Jun 1994, lebih daripada 300 orang peserta yang mewakili 92 buah kerajaan dan 25 organisasi antarabangsa telah berkumpul di Salamanca, Sepanyol. Sidangan bersejarah ini dianjurkan oleh UNESCO dengan satu matlamat murni, iaitu mempromosikan dasar pendidikan untuk semua.
Inti utama penyata Salamanca ini menegaskan bahawa setiap kanak-kanak mempunyai hak asasi untuk belajar. Mereka dilahirkan dengan ciri-ciri, minat, keupayaan serta keperluan pembelajaran yang unik. Oleh itu, sistem pendidikan negara kita haruslah direka bentuk bagi memenuhi kepelbagaian ini. Penyata ini menggariskan bahawa sekolah adalah berdana yang berorientasikan inklusif adalah kaedah terbaik dan paling berkesan untuk yang pertama melawan diskriminasi, kedua mewujudkan sebuah komuniti yang mesra, dan yang terakhir membina sebuah masyarakat inklusif yang menerima semua golongan tanpa syarat. Di Malaysia, semangat dan prinsip Nyata Salamanca ini telah diterapkan secara jelas dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2015. Dokumen antarabangsa ini menjadi rujukan utama negara kita dalam memastikan murid berpeluang khas atau MBK mendapat akses pendidikan yang saksama di sekolah-sekolah kita. Kesimpulannya, Nyata Salamanca ini bukan sekadar dokumen di atas kertas, tapi ia merupakan satu janji dunia bagi memastikan tiada seorang pun kanak-kanak yang dipinggirkan hanya disebabkan oleh perbezaan mereka. Ingatlah, inklusif adalah satu hak, bukannya keistimewaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua. Pendidikan bukan sekadar tentang akademik, ia tentang hak dan maruah. Namun mengapa kita perlu bergerak ke arah pendidikan inklusif secara total? Hari ini kita akan melihat keperluan mendesak yang mendorong transformasi ini. Keperluan pertama adalah keadilan sosial. Pendidikan inklusif memastikan tiada diskriminasi berlaku. Setiap murid berkeperluan khas MBPK mempunyai hak yang sama untuk menerima pendidikan berkualiti di persekitaran yang paling kurang menyekat, iaitu di sekolah arus perdana bersama rakan sebaya mereka. Kedua, ia adalah tentang pembangunan sosial. Melalui inklusif, murid tipikal belajar tentang empati dan kepelbagaian sejak awal. Manakala MBPK pula dapat membina keyakinan diri dan kemahiran berkomunikasi yang lebih baik hasil daripada interaksi sosial yang netral sejak mula lagi. Akhir sekali, keperluan dari sudut ekonomi dan masa depan, pendidikan inklusif menyediakan MBPK untuk pasaran kerja sedunia dengan belajar dalam suasana arus perdana. Mereka lebih bersedia untuk berdikari dan menyumbang kepada produktiviti negara, sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada bantuan kebajikan semata-mata. Kesimpulannya, bergerak ke arah pendidikan inklusif bukan lagi satu pilihan, tapi keperluan demi membina masyarakat yang lebih progresif dan penyayang. Mari kita jayakan matlamat ini bersama. Sekian, terima kasih.